Seorang pegawai polis pernah menyamar sebagai orang kurang upaya untuk menangkap pencuri. Tapi apa yang berlaku sebenarnya berakhir dengan cara yang sangat menyentuh hati. Pada tahun 2015, bandar Vancouver baru sahaja menghadapi dua kes rompakan ganas yang melibatkan mangsa berkerusi roda. Disebabkan kejadian itu, pihak polis mula bimbang. Jadi, seorang pegawai staf sarjan, Mark Osley, mendapat satu idea. Dia sanggup menyamar sebagai orang kurang upaya di kawasan paling berbahaya di Vancouver yang terkenal dengan kadar jenayah tinggi, penagihan dadah dan golongan gelandangan. Walaupun Sarjan Osley membawa wang tunai, tapi apa yang berlaku langsung tidak seperti yang disangka. Kerana ada orang berhenti untuk mendoakannya dan seorang lagi menutup zip dompetnya sambil menasihati supaya berhati-hati. Walaupun dia memberitahu peniaga bahawa dia mengalami kecederaan otak dan tidak boleh mengira, tapi tak ada seorang pun cuba mencurinya. Sepanjang 5 hari penyamaran, lebih 300 interaksi, semuanya penuh dengan rasa hormat dan kebaikan. Malah, dia turut menerima sumbangan $25 walaupun dia tidak pernah meminta. Sarjan Osley akhirnya sedar bahawa serangan terhadap orang berkerusi roda itu mungkin dilakukan oleh segelintir penjenayah sahaja, dan majoriti penduduk kawasan tu sebenarnya masih ramai yang baik hati. Komen pandangan korang.